murid-murid, kita kembali lagi dalam slot seterusnya, sambungan daripada tajuk transformer yang cikgu telah terangkan dan cikgu telah ajar tempoh hari. Okey, hari ini cikgu nak menguji kefahaman murid-murid tentang soalan yang berkaitan transformer. Okey, jadi mari kita sama-sama untuk melihat soalan-soalan yang berkaitan. Okey, cikgu nak tanya, apakah fungsi utama transformer dalam sistem elektrik? Adakah A, mengubah arus terus kepada arus ulang-alik, ataupun mengubah voltan arus ulang-alik, ataupun menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga haba, ataupun mengurangkan kehilangan tenaga dalam arus terus? Okey, dapat jawapannya? Okey, sebenarnya inilah jawapan yang betul, iaitu mengubah voltan arus ulang-alik. Okey, kita uji pula murid-murid untuk soalan yang berikutnya. Okey, antara berikut, yang manakah perbezaan utama antara transformer injak naik dan transformer injak turun? Okey, cikgu dah terangkan pada pembelajaran yang lalu bagaimana pelajar mengenal pasti perbezaan ini melalui gegelung. Okey, cuba teka, apakah jawapannya? Okey, so jawapannya ialah D, iaitu injak naik menaikkan voltan, manakala injak turun menurunkan voltan. Okey, ini adalah contoh soalan struktur yang mana kita boleh menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambungkan ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Jika murid lihat di sini, bekalan kuasa yang diberi ialah 240 volt, yang mana gegelung primer ialah 120 lilitan. Okey, gegelung sekunder kita nak tahu berapa gegelung sekunder dan diberi hasilnya ialah 40 volt. Okey. Okey, jadi cikgu nak ajar di sini kita ada satu formula untuk menyelesaikan masalah berkaitan transformer, iaitu kita gunakan nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Okey, formula ini VP per VS adalah sama dengan NP per NS. Okey, cikgu terangkan dulu satu persatu. VP ialah voltan input gegelung primer ataupun voltan primer. Okey, tempoh hari cikgu dah ingatkan murid-murid untuk mengenal pasti yang mana satu gegelung primer. Kita tengok bekalan kuasa diberi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi, perkara yang paling mudah murid-murid terus senaraikan sahaja yang mana satu VP dan juga VS kita tik dalam soalan tersebut, dan N ialah bilangan lilitan gegelung. Okey, so mentol akan menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dibekalkan dengan voltan 40 volt. Okey, jadi kita masukkan sahaja dalam formula ini. Jadi di sini kemahiran murid-murid menggunakan kemahiran matematik untuk menyelesaikan soalan, dan kita akan dapat NS ialah 20. Jadi bilangan lilitan gegelung sekunder tadi ialah NS sama dengan 20 lilitan. Okey, cikgu uji murid-murid daripada contoh soalan yang cikgu berikan tadi, yang mana transformer dengan 100 lilitan pada gegelung primer dan 20 lilitan pada gegelung sekunder. Jika voltan pada gegelung primer ialah 240 volt, apakah voltan pada gegelung sekunder? Cuba murid kira menggunakan formula yang diberikan tadi. NS ialah apa? VS ialah apa? Murid senaraikan dulu. Dapat jawapan? Okey, cuba kita tengok apakah jawapan bagi soalan ini. Okey, jawapannya ialah C, iaitu 48 volt. Okey, itu saja buat masa ini untuk cikgu uji kefahaman dan uji minda murid-murid. Kita akan sambung pada pembelajaran seterusnya. Terima kasih.